Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, mohon pencerahan berkenaan perbezaan berniqab dan berpurdah. Wallahu ta'ala alam, niqab dari bahasa Arab yang membawa maksud uh, at-taghtiyah, menutup, tutupan. Itu niqab. Biasanya niqab merujuk kepada menutup muka. Biasanya niqab merujuk kepada menutup muka. Manakala berpurdah, saya tidak pasti. Berpurdah ni setahu saya dia bukan bahasa Arab, dia bahasa Melayu. Jadi saya tidak pasti. Saya ingat orang Melayu bila sebut purdah dia merujuk kepada niqab. Dia merujuk kepada tutup muka. Cuma kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, dia ada beberapa perbezaan yang ada sedikit persamaan dan ada juga perbezaan. Contohnya perbezaan di antara niqab dan hijab. Niqab, hijab. Satu lagi tak datang pada saya perkataan tu. Ya, apa pun perbezaan di antara niqab dan hijab, di mana hijab lebih umum berbanding niqab. Khimar satu lagi, khimar. Niqab, hijab dan khimar. Secara ringkasnya, hijab adalah paling umum. Hijab memaksudkan penutupan apa-apa bahagian pada aurat. Itu hijab secara umum. Manakala khimar biasanya merujuk kepada tutup kepala, tudung kepala, itu khimar. Manakala niqab merujuk kepada tutupan pada muka, kain yang dibuat tutup muka. Itu perbezaan di antara niqab, hijab dan khimar. Wallahu a'lam. Kemudian penyoal juga bertanya, saya telah memperbaiki cara pemakaian setelah berkahwin dan saya telah mula memakai niqab apabila keluar. Alhamdulillah, satu perubahan yang baik, dan saya memohon kepada Allah, saya mengharapkan supaya perubahan yang baik itu kekal pada puan yang bertanya. Cuma di sini biasanya saya ingat masyarakat kita pun faham niqab ni adalah tutup muka. Kalau itu yang dipegang, maka pegang teruskan dengan pegangan tersebut, kerana itu juga merupakan pandangan yang dinyatakan oleh sebahagian fuqaha, dan ia menandakan ada satu unsur kebaikan yang bertambah pada diri kita. Ikhlaskan niatkan perkara itu dilakukan kerana hendak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Taala akan beri pahala pada puan. Kemudian ada penyoal juga bertanya, adakah menjadi kesalahan sekiranya saya memakai purdah pula? Dalam kata lain, kadang-kadang pakai niqab, kadang-kadang pakai purdah. Saya tak pasti apa dimaksudkan dengan purdah di sini dan apa maksudkan dengan niqab. Kalau puan maksudkan salah satunya tutup muka, salah satunya tidak tutup muka, jadi maksudnya, adakah menjadi kesalahan sekiranya saya memakai purdah pula? Dalam kata lain, kadang-kadang pakai purdah, maksudnya tutup muka, kadang-kadang tak tutup muka. Barangkali itu yang dimaksudkan. Jika itu, dia pertama sekali kembali kepada kenapa kita tutup muka. Kalau kita merasakan itu perintah agama, maka kita tutup muka berterusanlah. Kalau itu kita rasa itu perintah agama. Tetapi kalau kita rasa ia termasuk dalam perintah agama, tapi dia bukanlah satu kewajipan, sebagai contoh. Kerana para ulama berbeza pandangan dalam permasalahan menutup muka. Para ulama berbeza pandangan. Kalaulah kita kata, saya tak pegang kata wajib tutup muka, tapi saya rasa macam perkara itu lebih baik, sebagai contoh kita faham begitu sebagai contoh, maka tak ada masalah dalam perkara itu. Sebagai contoh, kita berada di dalam majlis, dalam suasana yang kita rasa lebih banyak fitnah, sebagai contoh lah. Lalu kita makan niqab atas alasan nak tutup fitnah, nak kurangkan persen boleh berlaku fitnah, lalu kita pakai niqab, kita tutup muka, itu tak ada masalah. Perkara itu perkara yang terpuji, perkara baik yang kita lakukan. Malakala ada ketika kita rasa macam tak ada fitnah, sebagai contoh seorang perempuan, dia keluar rumah sapu sampah, dia keluar rumah dia nak pakai tutup muka, rasa macam sukar untuk pergerakan harian dia, lalu dia tak pakai kerana atas pertimbangan dia kata tidak ada kemungkinan ada fitnah, jauh sangat untuk berlaku fitnah, maka dia tak tutup muka, maka itu juga tidak ada masalah. Cumanya yang penting, kenapa dia nak pakai purdah tu? Kalau dia kata benda tu memang wajib pakai purdah, tutup muka bagi seorang perempuan, maka dia kena dia kena tutup muka lah pada setiap waktu bila dia berada di luar rumah. Tapi kalau dia kata, saya faham Ustaz, tutup muka ni dari sudut afdaliyah sahaja, dari sudut benda yang lebih penting sahaja, taklah sampai wajib, tapi yang terbaik sekali begitu. Kalau dia faham begitu, tak ada masalah jika kadang-kadang dia buka muka dia, kadang-kadang dia tutup muka dia berdasarkan
kesesuaian waktu, tempat dan keadaan. Wallahu a'lam.